Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, Perisa Pernah Hakim yang saya menghormati, Difik kehormat, para guru serta hadirin yang saya muliai. Dahulu pengarah berlaku di medan tempur. Hari ini perangan berlaku di hujung jari. Hanya dengan satu sentuhan pada skrin telefon, berita boleh berbesar ke seluruhan negara. Hanya dengan satu sentuhan dengan satu hantaran masyarakat boleh bersatu atau bercepat. Persoalannya, apakah bentang yang mampu melindungi Malaysia daripada ancaman pencapaian? Dalam dikta ini, jawapan bukanlah kecanggihan teknologi, bukan juga menjamu ekonomi. Jawapan ialah nyata terhadap rukun negara, khususnya prinsip keluruhan perlembagaan pendiri yang dihormati, perlembagaan persekutuan, perlembagaan undang-undang tertinggi negara. Dia menjadi asas kepada pentadbiran negara, menjamin hak rakyat memilih hara institusi raja berperlembagaan dan memastikan setiap rakyat hidup dalam suasana aman serta menghormati. Namun, cabaran hari ini bukan lagi menjaga kuasa asing. Cabaran kita ialah penjajahan maklumat. Setiap hari kita berdapat dengan berita palsu, fitnah, video dan yang manipulasi, akal palsu dan rujukan kebencian. Ada yang berkongsi tanpa menyebab, ada dan menghubungkan tanpa menghadapi, malah ada yang sanggup menghina individu atau institusi negara demi menarik perhatian. Jika kehendak ini berteruskan, apa yang akan berlaku? Kepercayaan akan bermusnah. Perpaduan akan retak. Dan akhirnya, keamanan negara akan terganggu. Sidang harian kesalian di sinilah penting kita menghayati kelima prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan mendidikkan kita supaya sentiasa berpegang kepada nilai keberanian dan kerujukan. Agama menjaga kita bahawa menyebabkan visa, menipu dan meraihkan orang lain dan mampu yang salah jika sentiasa rakyat menghayati prinsip itu. Ruang digital dan menjadi lebih beretikan dan beradab. Sentiasaan kepada raja dan negara perlu mengingatkan kita bahawa
kecintaan terhadap negara bukan sekadar menyebabkan jalur gemilang dan pada bulan Ogos. Kesetiaan sebenar ialah mempertahankan keharmonian negara, menjaga nama baik Malaysia dan tidak menjadi menyebabkan kebencian boleh merosakkan perpaduan. Prinsip keluhuran perlembagaan menuntut kita menghormati perlembagaan sebagai asas kehidupan bernegara. Setiap hak dapat membesar tanggungjawab kebebasan berusaha bukan berentuk. Kebesaran menghina. Kebebasan berkongsian maklumat bukan Islam untuk menyebab berita palsu. Menyebabkannya, setiap tindakan kita mestilah mepastikan undang-undang dan nilai kemanusiaan. Prinsip kedualaan undang-undang pula memastikan bahawa setiap individu bertanggungjawab terhadap perbuatannya, sama ada di dalam nyata atau aman maya. Setiap tindakan mempunyai implikasi. Oleh itu, kita perlu menggunakan media sosial secara berhikmat dan sentiasa mematuhi undang-undang negara. Akhir sekali, kesopanan dan kesusidaan menjadi bentang kepada keharmonian masyarakat. Dalam dunia yang semakin pantas, adab tidak boleh memberikan kata-kata yang sopan, mampu menyatukan masyarakat. Manakala kata-kata yang kasar boleh mencebar belakkan sebuah negara. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi muda, kita tidak mampu mengawal semua kandungan di media sosial. Namun, kita mampu mengawal diri sendiri. Kitalah generasi yang perlu berani berkata tidak kepada fitnah. Kitalah generasi yang perlu memilih fakta berbanding sesari. Kitalah generasi yang perlu menjadikan perpaduan sebagai keutamaan, bukannya perjahat. Marilah kita menjadi rakyat yang berfikir semula berkongsi, menyebab sebuah mempercayai dan menghormati sebelum berfikir. Itulah ciri masyarakat yang benar-benar menghayati rukun negara. Hadirin sekalian, Malaysia bukan dibina oleh suatu kaum, satu agama atau satu budaya. Malaysia dibina atas semangat saling menghormati, saling percayai dan saling pertahankan antara satu sama lain. Semangat inilah yang dilihat oleh pelbagai persekutuan. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya meningkatkan satu
keseluruhan. Jika teknologi menjadi alat yang menghubungkan manusia, maka pelamaran ialah panduan yang memastikan hubungan itu tekan hormati. Jika media sosial menjadi suara rakyat bukan rukun negara ialah hati nurani dan membimbing suara sebuah agar sentiasa berlandaskan nilai, adab dan tanggungjawab. Marilah kita menjadikan rukun negara sebagai amalan, bukan sekadar halalan. Jadikan kehurukan perlembangan sebagai bentang perpaduan, kedualan undang-undang sebagai jaminan keadilan, kesopanan dan kesusidaan sebagai budaya. Sentiasaan kepada rakyat dan negara sebagai lambang patriotisme, serta kepercayaan kepada Tuhan sebagai asas membentuk insan yang berintegriti. Sesungguhnya dalam era digital yang penuh cabaran, perpaduan tidak akan lahir daripada teknologi semata-mata, tetapi daripada rakyat yang mensamahi perlembangan, menyati rukun negara dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap tindakan. Sekian, terima kasih.